Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak kongsi punca high pressure naik tinggi. Jom saya tengok. Selalu saya tunjuk benda ni. Nampak tak? Ini namanya kondenser. Kondenser ni tugas dia untuk sejukkan suhu yang ada dalam sistem aircon. Tapi kalau kondenser ni hitam macam ni, macam mana dalam tu nak sejuk? Betul tak? Jadi bila dia tak sejuk, dia panas, high pressure tu naik. Bila high pressure tu naik, bila anda bawa kereta, mulalah rasa panas. Jadi tengok sini. Ini bendanya simple je. Benda ni sepatut dicuci, dijaga, tapi kita selalu abaikan. So benda ni macam mana nak buat? Senang je. Kalau anda boleh buka macam ni lagi bagus. Anda buka macam ni, anda beli satu ni, radiator condenser cleaner ni, terus kita spray kat sini. Spray dia macam mana? Senang je. Okey, jom rakam. Okey, jom nampak tak kat sini? Ni saya tunjuk. Apa yang keluar ni? Semua kotoran-kotoran ke, serangga mati ke, semua keluar. Bila kita spray, pakai chemical ni. Okey, lepas ni, kita tunggu lebih kurang 3-4 minit. Kita akan ambil water jet, kita akan tembak. Kita tengok bilas dengan air apa jadi. Okey, jom tengok. Semua dah keluar. So, step seterusnya, ambil water jet, bilas dengan, kita bilas bersih-bersih. So, nampak saya bilas. Tengok, sudah tukar jadi warna putih balik, warna silver dia balik dah. Nampak tak? Jadi warna hitam, sekarang sudah warna silver. Sekarang kita dah selesai cuci kondenser ni. Jom tengok keadaan kondenser selepas cuci. Wah, berkilat tak? Bersih tak? Apabila kondenser anda bersih macam ni, suhu dalam tu akan rendah ataupun terkawal. Bila terkawal, baru kompresor kita tahan lama. Kalau dalam sistem ni, sistem aircon ni suhu tinggi boleh menyebabkan kompresor tu, minyak dalam tu kering. Bila minyak dalam tu kering, kompresor tak ada minyak, jalan tanpa minyak atau minyak yang kurang boleh menyebabkan geseran. Seterusnya menyebabkan kompresor tu jam. So kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selepas hari ni, settle.